Yes, rasa pakai ulti lah. 1 point jadilah. Yeay. Woo. Boleh kejar boleh kejar walaupun jauh kita tinggal. Lompat kuat sikit. Alamak, dia pun pakai ulti guys. Kita pakai, dia pun pakai. Ulti tak function. Woo. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam channel Mr. Dude Cem. Hari ni Cem nak main badminton. Okey, kali ni Cem biru pula. Okey, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih menunggu pukulan dia. Sap lagi. Tinggi punya kita bagi. Yo Allah, tak kena lah. Alah, sayang. Aduh, satu markah dah terugi Tak apa. Yang kedua. Kita bagi bola tanggung. Kalau bola tinggi tu bola tanggung nama dia. Pandailah dia main. Ya Allah, Cem betul-betul kena bully lah. Ini betul-betul kena boleh menyesal lah Cem ajak main sekali lagi ni. Aduh, nampak gaya round tu pun kena lauk ni. Wow, okay. Yos janganlah gelak tengok macam main ni. Mentang-mentang Yos biasa main. Weh, ke belakang. Mana? Allah. Mau 11-0 macam ni. Okay lah, pecah telur pun jadilah Satu pun jadilah. Macam akan buktikan. Tak akan biarkan kosong guys. Adakah guys semua bersama dengan Cem? Ya Allah, dia lantak ke belakang. Okey, tak apa. Itu mantap. Okey lah. Cem akan buktikan. Untuk round kali ni Cem akan menang Cem akan buktikan kat korang semua. Okey, Cem akan main lebih berhati-hati kali ni Hantar ke belakang sikit lah lepas ni. Okey, ulti dah siap. Ya Allah, tak sampai. Very short lah. It's okay. 5-2. Masih tak jauh lagi ditinggal Okey. Pum. Sikit lagi nak lepas ni. Okay, jangan lepas tak. Cem dah boleh main Ya Allah, terlepas guys. Ingatkan Cem dah hebat dah. Masih tak jadi. Cem diayam-ayamkan aja oleh Aish It's okay guys, it's okay. Ada game yang kita pro, ada yang tak guys. Ya Allah, dia ke belakang macam mana. Aduh. Okay, mari. Kita pakai kuasa sikit guys. At least dapat satu lagi point jadi lah. Alamak, tak defect lah. Tak defect. Bazir je guys. Aduh, dia pun bagi ulti balik lah kat kita. Ulti dia tak ada function. Oh, mantap. Ini dah kira bola free ni. Yo. Yes, makin merapati jurang guys. Makin merapati jurang. Tengok siapa yang dapat 11 dulu Yes, markah lagi untuk kita guys. Thank you. Ya. Tak sampai lagi guys. Bola dia too short. That's good guys. Okay, markah kita dah nak sama Cuma memang aim situ je. Alah, dia sempat lah buat ulti dia guys. Nasib baik kita sempat. Wah. Dah seri guys, 7 sama.
Okey, adakah Cem bakal memenangi pertandingan ni? Ya. Semangat juang dia dah goyang guys. Semangat juang dia. Semakin luntur Po. Kita bagi kiri kanan. Tengok mana dia nak pergi lagi. Yang ni kita bagi tegak je. Kita akan gunakan dinding tu sebagai lantunan guys. Mungkin situ boleh trap dia kan. Ya, relax dulu. Pum. Ya, cantik tak? Sangat cantik sekali. 9 lagi 2. Ya, pum. Okey, mana dia pergi? Tak apa, kita main santai dulu. Bagian santai dulu. Wow. Ya, ini tak sempat guys. Dia guna pantul lah tepi. Okey, tak apa. Tak apa. Teruskan di situ. Dia masih guna pantul. Tak lepas. Yes, last score guys. Last score. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini Cem menang 1 poin lagi. 1 poin lagi. Ini kalau masuk memang Cem menang kali. Dia sempat ulti guys. Tapi jangan risaulah. Easy je. Tu dia, easy je. Oi, belakang. Ingatkan easy betul. Tak apa. Cem pun dah siap ulti guys. Cem pun nak buat walaupun ulti tu tak berapa nak kuat. Yah. Allahu Akbar. Cem yang kalah. Aduh, tak. Match point lah. Match point. Okey, sebab tadi seri kan. Okey, faham. Mari. Hantar ke sini. Okey, ini agak sengit guys. 10-10 ni. Match point. Okey, lihat dulu. Jangan sia-siakan. Puff. Oh, dia bagi bola tanggung. Thank you. Pum. Tapi dia sempat pukul lah tadi. Alamak, macam tak defect lah guys. Oh. Okey. Oh. Yes. Oh, yo. Oh. Wow. Jangan. Ui, sengit ni. Oh, belakang. Oh. Habis. Cem dah tewas. Aduh. Okeylah geng. Sampai di sini sahaja battle Cem dengan Aish dalam pertandingan badminton ni. Memang Cem dah kalah 2 kali. Apa nak buat, Cem perlukan latihan lagi. Terima kasih sampai nak tengok sampai habis. Tekan butang like dan share. Yang belum subscribe, sila subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.